Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Hidayah Kusna binti Muhammad Azani. Nombor ID AM 2508019845. Hari ini saya nak menceritakan serba sedikit mengenai buku yang saya hasilkan. Okey, buku yang saya hasilkan ni bertajuk Uji. Sebelum saya mengulas lebih lanjut, buku yang saya hasilkan ni di bawah subjek ECC 2033 di bawah naungan Puan Sharifah Ani binti Said Akbar. Saya merupakan penulis serta pelukis karya buku ini. Buku ini mengandungi 12 muka surat termasuk halaman hadapan. Okey, buku ini bersesuaian dengan kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun. Baik, kita tengok dekat dalam buku ni ada apa, okey? Yang pertama merupakan muka surat hadapan. Yang kedua merupakan jalan cerita yang pertama. Di taman bunga ada seekor ulat bernama Uji. Uji suka makan daun sambil menyanyi. Dan ini ilustrasi gambar. Okey, jalan cerita yang kedua. Uji berkata, aku mahu terbang tinggi seperti burung. Kawan-kawan ulat pun ketawa. Ini merupakan ilustrasi gambar yang kedua. Yang ketiga, Uji tidak berputus asa. Dia makan daun setiap hari. Akhirnya Uji menjadi kepompong dan tidur lama. Ini merupakan ilustrasi gambar yang ketiga. Okey, yang keempat. Beberapa minggu kemudian, kepompong terbuka. Uji berubah menjadi kupu-kupu berwarna pelangi. Sayapnya berkilau. Ini merupakan ilustrasi gambar tersebut. Okey, selanjutnya. Uji pun terbang tinggi di langit. Kawan-kawannya pun kagum. Uji tersenyum gembira. Tamat. Ini ilustrasi gambar yang kelima. Okey, yang keenam pula merupakan nilai-nilai murni. Kalau kita sabar dan berusaha, impian boleh menjadi kenyataan seperti Uji. Disebabkan Uji ni sabar, akhirnya impian dia untuk terbang tinggi seperti burung menjadi kenyataan. Saya menyediakan 3 aktiviti untuk kanak-kanak, iaitu yang pertama, menyuruh dan mewarna. Aktiviti yang kedua iaitu mari mewarna. Aktiviti yang ketiga merupakan maze game, iaitu Uji mencari bunga. Selain daripada tajuk yang membuatkan kanak-kanak tertarik untuk mengetahui jalan cerita di dalam buku tersebut, ilustrasi gambar juga memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam menarik perhatian kanak-kanak dan membina minat kanak-kanak membaca sejak usia yang muda. Buku cerita yang saya hasilkan ini bertajuk Uji, mengisahkan tentang seekor ulat kecil yang bernama Uji yang berusaha mencapai impiannya untuk terbang tinggi di langit. Cerita ini bukan sahaja memberi hiburan tetapi turut menyampaikan pengajaran tentang kesabaran, usaha dan keyakinan diri. Buku yang saya hasilkan ini saya menggunakan ayat mudah serta jalan cerita dan gambar yang membuatkan kanak-kanak mudah memahami jalan cerita yang ingin saya sampaikan. Buku yang saya hasilkan menepati kriteria kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK kerana terdapat perkembangan bahasa yang saya gabungkan dalam menghasilkan buku ini. Terdapat juga nilai di dalam buku ini dan dapat membantu kanak-kanak memahami nilai kesabaran dan usaha untuk mencapai impian. Selain itu, ia dapat meningkatkan kemahiran membaca kanak-kanak dalam memahami teks pendek. Seterusnya, jalan cerita buku ini dapat menggalakkan kanak-kanak berfikiran secara positif dan tidak mudah berputus asa. Antara nilai murni ialah kesabaran dan kejayaan kerana di dalam buku ini menekankan bahawa dengan kesabaran dan usaha, impian boleh menjadi kenyataan. Saya ada menyediakan aktiviti seperti mewarna ulat, menyurai dan mewarna gambar ulat, serta maze game. Ia bertujuan mengasah kemahiran motor halus kanak-kanak sewaktu menulis dan mewarna. Antara aktiviti yang saya sediakan ialah
menyurih dan mewarna gambar ulat, dan miskin iaitu membantu uji mencari bunga. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.